Apa ini ulangan? You duduk. You duduk. You duduk. You duduk. Selingan sedikitlah Puan Yang Pertua ngusik tengah hari ini. Dalam banyak-banyak negeri saya kira Selangor yang akan soft landing dalam isu ini. Menteri pun senyum tu. Kerana desas-desus yang dinafikan sebelum ini, saya dengar ada perkembangan baru lepas raya baru-baru ni. Jadi kita tunggulah, tak lama lagi mungkin Selangor bakal mendapat MB yang baharu, MITI bakal mendapat menteri yang baharu. Sahabat saya Menteri Ekonomi yang boleh bercuti waktu negara berdepan dengan perang ekonomi ini, saya serah pada rakyat untuk menilainya. Beralih kepada topik seterusnya, kedaulatan ekonomi negara, satu penegasan. Puan Yang Dipertua, dalam dunia yang kian dicengkam oleh persaingan kuasa besar, Malaysia tak boleh leka atau alpa dalam mempertahankan kedaulatan ekonomi negara. Kedaulatan ini bukan sekadar dalam neraca pelaburan semata-mata, tapi mencerminkan keupayaan negara untuk membuat keputusan ekonomi secara bebas, berdasarkan kepentingan nasional, jauh sekali untuk tunduk kepada sebarang bentuk penjajahan baharu oleh mana-mana kuasa besar dunia. Pada masa sama, Malaysia perlu mempercepat yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya kira seluruh Dewan setuju bahawa usaha ini perlu dipercepatkan. Bukan sekadar ke hulu ke hilir telefon sana sini kerap kali yang disebutkan oleh Perdana Menteri, tapi kena expedite the process, mempercepatkan kepelbagaian rantaian bekalan dan memperkukuh hubungan dagang pelbagai hala di peringkat ASEAN, OIC dan kerjasama perkongsian ekonomi RCEP dan CPTPP. Pacuk, saya minta Pacuk tarik balik tadi tu yang kata telefon ke hulu ke hilir tu. Itu maksudnya Perdana Menteri dia cakna, dia bertindak. Dia bekerja untuk menyelesaikan masalah tu. Saya nak minta Bacok tarik balik. Sebab itu sangkaan buruk tu kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Saya minta tarik balik. Apa perkataan yang salah? Saya minta tarik balik. Hulu Langat, sila duduk. Hulu Langat, sila duduk. Hulu Langat. Hulu Langat. Sila duduk, sila duduk. Tenang, tenang semua. Aku bodek kamu. Hulu Langat. Rehat dulu Hulu Langat. Duduklah bagian. Ahli-ahli yang berhormat lain sila duduk. Hulu Langat. Sila duduk. Melampau ni. Saya bukan sangka buruk pada PM, ini satu pujian. PM rajin luar negara, rajin telefon pemimpin luar negara, itu satu pujian, satu kehebatan. Apa ini ulangan? You duduk. You duduk. You duduk. You duduk.